ambil bidang kuasa ini dan selesaikan sedaya upaya, apa sahaja janji yang dimeterai, laksanakan. Ada yang memperolok, ini kerana kononnya jaminan sokongan GRS DPS. Saya jawab, itu ada. Tapi yang lebih penting ialah tanggungjawab pimpinan generasi kini adalah untuk melaksanakan sumpah setia dan janji bapak-bapak kemerdekaan kita. Setelah berbagai siri rundingan, akhirnya pada 9 Julai 1963 bertempat di London, perjanjian Malaysia telah ditandatangani dan dimeterai oleh 5 pihak-pihak yang terbabit, iaitu United Kingdom of England and Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Ianya telah didaftarkan di Sekretariat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 21 September 1970 oleh United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland dengan nombor rujukan 10760. Perjanjian ini bersama-sama dengan lampiran-lampiran yang disertakan, misalnya laporan IGC, memiliki kuasa pengikat ataupun legal binding dalam perundangan antarabangsa. Dari keseluruhan isi perjanjian ini dapat digariskan 11 intipati utama, iaitu perkara-perkara yang telah dipersetujui bersama yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak-pihak yang terlibat. Perkara-perkara dalam MA 63 kemudiannya diserap ke dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang telah mengambil Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sebagai asas. Dengan terkeluarnya Singapura dari Persekutuan Malaysia pada 9 Ogos 1965, negara Republik itu secara automatik tidak lagi menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Di persidangan Parlimen pada 13 Julai 1976, sebuah rang undang-undang telah diluluskan untuk memindah perkara 1/2 yang menyatakan bahawa negeri-negeri persekutuan terdiri daripada Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Di dalam hasad Parlimen pada hari sebelumnya mencatatkan bahawa tujuan pindaan tersebut adalah untuk menyusun semula nama-nama negeri dalam Persekutuan Malaysia, walhal perkara tersebut telah mengubah maksud asal di dalam Perlembagaan Malaysia dan juga MA 63 yang telah dipersetujui. Hal yang berlangsung selama 45 tahun tersebut sejak 1976 telah menyebabkan normalisasi di kalangan rakyat Malaysia sehingga menganggap Sabah dan Sarawak sebagai setaraf dengan 11 negeri-negeri Semenanjung Malaysia, sedangkan Sabah dan Sarawak adalah sama taraf dengan Persekutuan Tanah Melayu sebagai rakan sekutu setaraf berdasarkan Perjanjian Malaysia. Pemberian khas ke atas Sabah dan Sarawak adalah tanggungjawab kerajaan pusat yang termaktub di dalam MA 63 dan Perlembagaan Malaysia. Perincian perkara tersebut terdapat di dalam jadual ke-10 yang menyatakan pada tahun 1964, jumlah yang diberikan kepada Sarawak adalah 3.5 juta ringgit dan meningkat sekali ganda setiap tahun. Sebagai contoh, 7 juta ringgit pada 1965. Manakala bagi Sabah, formula 2/5 atau 40% dari hasil bersih tahunan kerajaan persekutuan yang diperolehi dari Sabah. Menurut perkara 112-D, kajian semula jumlah pemberian khas dilakukan setiap 5 tahun untuk menyesuaikan jumlah dengan hasil persekutuan yang semakin meningkat dan keperluan perbelanjaan negeri yang turut meningkat. Walau bagaimanapun, kajian semula tidak pernah dilakukan sejak 1969 dan Sarawak hanya mendapat 16 juta ringgit setahun dan 26.7 juta ringgit setahun untuk Sabah. Jelas sekali, jumlah tersebut tidak selaras dengan apa yang terdapat di dalam Perlembagaan Malaysia. Keanggotaan wakil daripada Sabah dan Sarawak dalam Malaysian Board of Income Tax telah dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Perintah 1964 yang berlandaskan Income Tax Ordinance 1947 untuk Persekutuan Tanah Melayu dan Income Tax Ordinance 1956 untuk Sabah serta Inland Revenue Ordinance 1960 untuk Sarawak. Namun, peruntukan mengenai keanggotaan wakil Sabah dan Sarawak berhenti apabila Malaysian Board of Income Tax dan ketiga-tiga undang-undang berkaitan dimansuhkan setelah semua perkara berkaitan cukai pendapatan dikawal selia oleh Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia mulai tahun 1967 dan kemudiannya diteruskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang telah
telah ditubuhkan pada tahun 1996 di bawah Akta 533. Hal ini telah bertentangan dengan peruntukan berhubung pucukaian yang terkandung di dalam Perkara 24/1 Financial Provisions Laporan IGC. Laporan IGC telah menyertakan di bawah Perkara 19/2 berkenaan bilangan kerusi di Dewan Rakyat yang diperuntukkan untuk Singapura ialah sebanyak 15 kerusi, Sabah dengan 16 kerusi dan Sarawak 24 kerusi. Seterusnya, ia menyatakan bahawa perkadaran bilangan kerusi yang ditempatkan untuk Sabah dan Sarawak seharuslah tidak dikurangkan. Tunku Abdul Rahman juga pernah menyatakan hasrat untuk memperuntukkan bilangan kerusi tersebut kepada wilayah Borneo. Jumlah tersebut adalah 35% dari keseluruhan jumlah kerusi parlimen ketika itu sebanyak 159 kerusi. Baginya pula dimiliki oleh Melaya. Angka ini bukanlah dipilih sesuka hati tetapi mengambil kira fakta bahawa mana-mana pindaan perlembagaan hanya boleh dipinda jika mendapat undi majoriti 2/3 daripada keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. Ini bermakna setiap usul yang dibentangkan di Dewan Rakyat tidak hanya berpihak berat sebelah kepada Melaya semata-mata tetapi juga memberi suara kepada Singapura, Sabah dan Sarawak dalam menentukan keputusan. Akan tetapi selepas keluarnya Singapura dari Persekutuan Malaysia pada tahun 1965, 15 kerusi Singapura diserahkan kepada Melaya dan menyebabkan ketidakseimbangan ke atas perkadaran asal yang sepatutnya bertujuan untuk menjamin suara wilayah-wilayah Borneo di Parlimen. Pada hari ini sejumlah 222 kerusi di Dewan Rakyat. 166 atau 75% daripadanya diduduki Semenanjung Malaysia, manakala baki 56 kerusi atau 25% diduduki Sabah dan Sarawak yang masing-masing sebanyak 25 kerusi dan 31 kerusi. Untuk mengembalikan perkadaran asal sebanyak 35% di Dewan Rakyat, 21 kerusi lagi perlu ditambah untuk Sabah dan Sarawak. Banyak lagi perkara-perkara berkaitan hak-hak wilayah Sabah dan Sarawak yang terhakis dan perlu dikembalikan semula atau diperhalusi berdasarkan MA 63, Perlembagaan Persekutuan dan Laporan IGC, termasuklah pengiktirafan JKR dan JPS Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknikal. Dengan ini, JKR Negeri boleh menjalankan projek bernilai tidak lebih dari RM50 juta yang sebelum ini perlu melalui JKR dan JPS di peringkat persekutuan. Kerana birokrasi ini menyebabkan masalah penyaluran kewangan dan masalah kecekapan pelaksanaan projek-projek di Malaysia Timur. Penyerahan Pelabuhan Bintulu dari milik persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Kesemua pelabuhan di Sarawak adalah di bawah kawasan Kerajaan Negeri berdasarkan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, Pelabuhan Bintulu diisytihar sebagai Pelabuhan Persekutuan pada tahun 1969 tanpa melalui Dewan Undangan Negeri Sarawak. Pemberian balik ekspor duti balak kepada Kerajaan Sabah. Kuasa memungut duti ekspor balak dan hasil hutan merupakan sumber pendapatan tambahan khusus negeri Sabah dan Sarawak mengikut Perkara 2 Bahagian 5 Jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Akan tetapi, duti ekspor balak selama ini dipungut oleh Kerajaan Persekutuan. Pentadbiran Badan Kehakiman di Sabah dan Sarawak, pemberian kuasa tafsiran anak negeri kepada Sarawak, pemberian kuasa berkaitan pelesenan dan penangkapan ikan laut dalam kepada Sabah dan Sarawak, penyerahan kuasa pentadbiran ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Sabah, penyerahan kuasa kawasan bekalan gas kepada Sabah dan Sarawak, pindaan Perkara 95B Perlembagaan Persekutuan berkenaan pembahagian kuasa perundangan bagi Sabah dan Sarawak, tenaga buruh di Sabah dan Sarawak, isu sempadan laut, royalti minyak dan duty stamp. Di antara isu-isu yang telah dibangkitkan berkaitan MA 63, kebanyakannya telah diselesaikan dan dikembalikan kepada Sabah dan Sarawak. Namun ada banyak lagi isu-isu yang kini dalam proses penyelesaian dan perlu diperhalusi dengan tuntas. Hak-hak Sabah dan Sarawak secara perlahan-lahan telah terhakis dan diabaikan sejak sekian lama, malah setelah 62 tahun penubuhan Malaysia, kesan-kesan ketidakseimbangan kuasa terlihat jelas dengan jurang kemajuan yang nyata di antara Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Hal ini sepatutnya bukan sekadar retorik mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu, tetapi juga mengembalikan kesemua hak-hak yang telah termaktub di dalam MA 63, Laporan IGC dan Perlembagaan Malaysia yang boleh memberi impak sebenar kepada kehidupan dan kemajuan di wilayah Sabah dan Sarawak.
Sama ada kesemua pengabaian ini adalah berpunca dari suatu bentuk tindakan sistematik atau tidak disengajakan, apa yang penting adalah kesepakatan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak dalam menjamin kebenaran yang telah termaktub di dalam MA 63, Perlembagaan Persekutuan, dan laporan IGC ditunaikan sepenuhnya secara telus, adil dan saksama untuk kesemua rakan sekutu Persekutuan Malaysia pada hari ini dan masa depan. Kesimpulannya, Perjanjian Malaysia adalah undang-undang antarabangsa yang perlu ditegakkan kerana ianya adalah janji-janji pemimpin terdahulu yang telah termaktub dalam sejarah penubuhan Persekutuan Malaysia. Bagi pihak Sabah dan Sarawak adalah menjadi tanggungjawab setiap penduduk dan pemimpin untuk memperjuang hak-hak mereka dan memastikan pelaksanaan MA 63 sentiasa dipantau dari semasa ke semasa supaya sejarah tidak berulang lagi.